Sambutan Hari Raya pada tiap-tiap tahun memang cukup dinanti-nantikan oleh semua umat Islam sedunia. Tetapi kita nak tahu juga apabila kita menyambut Hari Raya pada tahun 60-an dahulu, macam mana agaknya dia punya kegairahan dia macam mana. Dan di sini saya ada nampak seseorang yang mesti nak kena kenalkan kepada semua orang. Ni dia biru wanita tahun 60-an. Kita beri tepukan untuk Mak Nona Asia. Apa khabar Mak Nona? Okey, Mak Nona boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman masa beraya tahun 60-an dulu? Oh, Hari Raya tahun 60-an itu yang tak dapat saya lupakan. Pada petang Hari Raya tu, biasanya kita nak tunggu malam baru dapat tahu nampak anak bulan. Tak ada anak bulan, tak boleh Hari Raya. Jadi, pagi tu kita pergi pasar lah. Dalam pukul 11-12 gitu nak pulang rumah. Hujan besar. Hujan besar bukan main lebat lagi. 1 jam. Air sudah begitu tinggi. Hampir-hampir dekat separuh ini pinggang. Jadi dah tak boleh masuk lah kereta. Tak boleh masuk dalam lagi. Jadi terpaksalah Pak Mail. Angkat daun ketupat tu junjung ke atas kepala. Bakul pasar semua kita junjung lah. Jalan dalam air. Malam tu baru dapat tahu. Nampak anak bulan, maknanya besok kita mesti menyambut lebaran lah. Jadi masaklah sampai pagi. Itulah dia. Okey, berikan tepukan dengan cerita menarik sekali tahun 60-an tu. Baiklah, sebelum tu ada ucapan tak Mak Nona untuk sebenar Hari Raya ni? Saya ingin ucapkan selamat menyambut lebaran. Minal aidil wal faizin. Selamat beridul fitri. Itu dia Mak Nona Asia, berikan tepukan sekali lagi. Baiklah, kita dah dengar pun cerita daripada Mak Nona Asia dan sekarang masanya untuk kita bernostalgia tahun 60-an bersama dengan Alif Aziz. Itu dia, dan penampilan khas daripada Musli Ramli. Itu dia, kita berikan tepukan untuk Suara Takbir. Terdengar suara takbir, muji nama ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya, bertemu saudara saudara, bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Bagus. Tak sangka, Azmi. Suaramu makin bagus sekarang ini. Cuma satu saja. Nota yang ini perlu betul letaknya. Yang mana? Perlu jelas ya nota yang ini. Yang ya. mana? Nota yang ini. Tuh. Bukan yang itu. Yang ini notanya di sini, bukan di situ. Kau ni lain kerja tak ada. Asyik nak cari mambang saja kerja kau ya. Baik, tengoklah siapa cikgunya. Oh, kau tengok siapa cikgunya. Kalau yang buruk ya, nanti aku bilang sama Mak Siti, kau baru tahu. Cakap sama saya dah lambat. Saya pergi dulu. Saya dah lambat, bang. Jumpa besok. Bye. Masya Allah, budak-budak sekarang ni orang ingin bagi belajar. Dia nak cari mambang saja kerjanya. Daripada dia budak baru belajar. Aku dah lama belajar. Cik adik. Apa kena ni? Nama siapa? Ni manusia kah hantu raya? Tapi takkan hantu raya petang-petang raya. Mesti manusia. Apa?
Daripada macam tu, baik kita nyanyilah ya. Bagikan satu key. Lagu apa yang kau nak nyanyi, Ramli? Maklumlah aku tak balik raya kali ni, tak balik kampung. Bagilah satu lagu. Boleh ya? Kita cuba. Kita cuba. Kita cuba. Hai Mambang lah Mambang. Lagu ni untuk Mambang ya. Di waktu malam bulan mengambang, angin laut meniup-niup tenang, menyatakan sayang berlagu merdu. Permata sayu karena merindu, nak darah rindu. Tanjung Katong airnya biru, tempat mandi nak darah jelita. Sama sekampung ai sedang dirindu. Ini kan lagi ai jauh di mata. Nasiblah nasib. Hei, Ramli. Lain hari raya dapat balik kampung ini aku duduk merantau. Hei, Ramli. Kita sepatutnya berlatih untuk show hari raya. Bukannya nyanyi lagu cinta. Kamu orang mana tahu? Aku ni hidup di perantauan, sebatang kara tahu tak? Cinta pula datangnya tidak mengikut masa. Kamu tahu tak? Kau bercinta dengan siapa, Ramli? Rambut kerenteng, misai nipis, mata sepet. Itu pun menjadi pujaan hati. Oh, kau cakap lawa ya? Oh, kau perlikan aku ya? Marah apa? Sudahlah, jangan bersedih, Ramli. Ronyok muka kau. Kau dah tahu ronyok, bagilah aku happy sikit. Bagilah aku gembira. Mari. Apa kata kita nyanyikan lagu raya ini? Lagu raya. Malam ni malam raya. Malam ni kita raya. Bagus juga. Di hari raya terkenang daku kepada si dia. Kampungku indah jauh di sana, ayah serta bundaku. Di tepian mandi, danauku hijau nan damai selalu. Nun di sanalah tempatku menunggu aku dan dia. Apakan daya, masa tak akan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenanganku. Hanya rangkaian kata dengan lagu dendang perantau. Sedih. Apakan daya, masa tak akan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenanganku. Hanya rangkaian kata dengan lagu dendang perantau. Baguslah kamu orang semua ni, bagus. Ya, taruh. Saudara. Yes. Sikit punya cantik parking kat sana. Kami orang yang sampai dulu, kau orang pula yang terhegeh-hegeh bawa barang semua ya.
Apa engkau ingat ini tempat engkau yang punya? Ini tempat Ahmad Alba yang punya. Kalau ini tempat Ahmad Albab yang punya, ini Bapak Ahmad Albab yang punya. Ini tulang besi urat wire, ada aluminium sikit. Tulang besi urat apa? Urat aluminium. Ulat aluminium. Badan kurus kering, apa kau pikir aku takut kah? Oh, kau tak takut dia? Sabarlah, apa ni petang-petang raya pun mau berkelahi kah? Cubalah salam-salaman. Okey, petang raya tak boleh gaduh, malam raya boleh gaduh. Malam raya. Sebelum subuh aku tunggu kau.